silakan. Masya Allah. Sabar, sabar. Tok ni orang panggil mengelik ni, mengelik. Ni untuk orang Penang sifatkan mengalir. Ya. Okey, Tok ni apa khabar sihat? Alhamdulillah. Okey, tapi tadi kita nak cakap tentang ikon keselamatan jalan. Saya nak ucapkan pertama sekali terima kasih kepada JPJ. Boleh tak kita berikan tepukan kepada JPJ, kepada Media Prima yang mana hari ini saya hadir di atas jemputan daripada JPJ sendiri dan tanggungjawab saya sebenarnya sebagai seorang yang dikenali sebagai seorang selebriti, saya bertanggungjawab juga untuk beramai-ramai memberikan banyak juga maklumat dan juga info keselamatan kerana saya menggunakan ruang dan platform yang saya ada ni untuk mengajak kepada masyarakat. Tapi malang tak berbau saya kena juga hari tu baru-baru ni. Itu adalah insiden yang pertama untuk diri saya terjadi. Tapi alhamdulillah kerana saya pakai seat belt, saya berhati-hati, jaga keselamatan. Alhamdulillah tak ada yang patah, tak ada yang luka, cuma lebam aja. Aduh, dah tapi semua dah okey, semua dah okey. Tapi alhamdulillah saya gigih dan saya gagahkan untuk orang-orang Penang. Nah. Ni orang utara kan? Ada orang Kedah ada kat sini? Ramai. Semua Lagi orang orang Perlis ada? Bawa tak mangga harum manis? Ada orang Penang lah ramai nah. Betul. Okey, macam Tok T sendiri kan dah lama sebenarnya kita menantikan penampilan Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk Karnival Jom Heboh. Yalah. Lagi-lagi untuk It's honest. Alhamdulillah, terima kasih. Dia DM saya dekat Threads minta cakap lah dia datang dari KL. Ya, hati-hati ya. Nanti balik semua hati-hati. Ikon cakap kan, ikon Ya. cakap hati-hati balik. Okey, Tok ni dah bersedia untuk menghiburkan orang Pulau Pinang? Sekejap. Anda semua dah bersedia? Okey, untuk lagu pertama ni, saya nak nyanyikan lagu daripada album yang sebelum ini. Okey, anda kena pastikan yang anda memang pengguna jalan raya yang baik. Okey? Kena pastikan lah, kena Kena pastikan. pastikan. Dan pastikan juga sentiasa pakai seat belt. pakai helmet. Yang naik motor malam ni siapa datang sini naik motor angkat tangan? Saya. Okey. Saya. Hati-hati je. Oh, naik motor juga. Tumpang. Okey. Pakai helmet. Ya. Kalau boleh jangan panjangkan lagi lah saya Okey, tak apa. Semua nak dengar saya nyanyi kan? Oh, kita kena keluar kan? Tak apa, nak jadi penari latar pun Okey, boleh. cantik. Kita pastikan. Anik, Pastikan. cukup. Jadi dengan ini kita rasa Karnival. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa perlu membuang masa, kami persembahkan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terima kasih. Pastikan. Lihatlah langit di atas sana. Ada yang masih lagi jam. Dan kita berada di pekarangan Stadium Batu Kawan. Dan saya rasa gembira sangat kerana akhirnya dapat turun di pentas Jom Heboh bertemu dengan anda semua. Saya nak tanya, lagu saya Menamakanmu Cinta anda semua dah dengar belum? Okey. Tikam batu. Ada orang tikam batu tak kat sini? Terus mengaku. Okey. Pematang siap. Okey. Dan peminat-peminat saya daripada Penang ada yang bagi mesej, ada yang tulis dekat media sosial saya, Tok T jumpa malam ni, alhamdulillah kita berjumpa. Dan yang paling belakang sana tu okey ke tidak? Yang lain kat belakang sana. Masya-Allah ramai, alhamdulillah. Saya nak sapa dulu. Yang belah kanan saya hujung sana tu okey ke? Alhamdulillah semuanya bagus ya, duduk tenang, okey? Kerana saya percaya anda nak menikmati lagu daripada artis hebat Malaysia. Okey, jom. Menamakanmu Cinta.